Setahun sekali saya masak daging. Tunggu habis daging ni, tunggu tahun depannya. InsyaAllah panjang umur, tahun depannya kurban. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi daging kurma kismis. So ini minyak dia agak keruh sikit. Saya guna minyak ni sebab minyak ni sedap ya puan. Okey, kita nak tumis yang ni dulu. Bawang 2 biji kita. Mayang. Ni bau kismis. Tu yang sedap tu. Nanti ada lain sikit lah baunya ya. Masukkan bawang putih dan bawang dan halia yang kita dah cincang atau kita tumbuk. Dalam minyak ni dia ada gula sedikit dari kismis. Sebab itu puan nampak dia berbuih ni. Ya, jangan takut pula nanti. Selalunya goreng bawang tak ada berbuih macam ni. Ni pasal kita dah goreng kismis tadi. Ya. Okay, kita nak masukkan semua rempah ni. Saya kecilkan api sebab saya tak nak saya punya ni hangus. So saya tak bancur sebab saya nakkan sedap bau rempahnya. Saya masukkan semua ya. Apinya saya dah kecilkan sambil saya berbual ni suhu dia dah mula turun ya. So kita akan masukkan rempah kurma, rempah kari, lada serbuk, lada hitam dan juga saya tak pakai kunyit hidup, saya pakai kunyit serbuk ya. Masukkan semua. Sekejap aja buan. Proses masuk rempah ni jangan lama. Kita nak bagi dia masak ataupun bau wangi sahaja. Jangan lama ya, sekejap aja. Periuk ni entah berapa liter Kejap-kejap saya masukkan ni. Sebab dah ada rempah, saya tak nak rempah saya hangus ya. Saya cepat-cepat masukkan dulu ayam ni. Sebentar ya, nanti saya jawab. Bukan. Sorry. Dia kadang bercakap, dia tak tu, dia main bercakap aja. Saya masukkan daging. Selalu masak ayam. Ini patut usia lah ya. Tukang masak pun dah tua. Jadi okey, kita masukkan sedikit air ni. Air ni yang paling sedap puan ya. Air terpulang. Tapi lauk ni dia tidak dia tak berkuah sangat. Kita nak masukkan kentang dengan carrot. Okey, kita nak masukkan ini. Ni ya. Yang ini buat dia rasa lain sikit nanti. Okey, kita masukkan lebih kurang 2 sudu. Ini masin ni puan. Jadi kalau puan nak makan, nak letak ni, kena hati-hati bila letak garam sebab ini masin. Ya, so saya letakkan garam kena agak-agak lah. Okey, kita bagi sekejap, bagi dia mesra daging ni dengan kuahnya. Kemudian kita nak masukkan santan. Okey, saya masukkan kismis. Kismis. Kita masukkan sedikit gula merah. Okey, dah masak dah lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ini iaitu daging kurma kismis buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.